Tak tahulah nak cakap macam mana. Korang warga emas rugi 5 juta dalam pelaburan palsu tuan-puan. 5 juta tau tuan-puan, bukan sikit, banyak. Jadi tuan-puan yang tengok video ni, like, komen, share dan bagi tahu parents tuan-puan yang mana masih ada supaya ambil pertama, umur warga emas pun still boleh kena tipu sebab tak ada ilmu tentang satu pelaburan yang kita nak buat. Yang keduanya tuan-puan, kalau betul tuan-puan nakkan keuntungan dalam simpanan ataupun pelaburan tuan-puan tu, guna je cara yang paling klasik iaitu simpan emas. Sebab apa? Atuk nenek moyang kita dah mulakan simpanan emas sejak dari dulu. Dan hasilnya hari ni, tuan-puan boleh tengok daripada harga emas pada tahun 2000 RM35 untuk 1 gram sampai ke hari ni 1 gram dah jadi RM540. So dia jadi 2 in 1, simpanan dan juga pelaburan jangka masa panjang. Ketiganya, tuan-puan jangan simpan emas digital. Tuan-puan kena belajar simpan emas fizikal macam ni. Dan pilihlah platform yang betul, yang legit, yang well established supaya tuan-puan beli emas dapat emas yang betul. Contohnya macam saya personally, saya simpan emas bersama dengan Public Gold sebab sistem dan platformnya sangat mudah. Tuan-puan ada duit, tuan-puan beli emas, tuan-puan dapat emas. Tuan-puan ada emas, satu hari nanti kalau tuan-puan perlukan duit, tuan-puan jual emas dapat duit. Dan apa lagi kelebihan simpanan emas ni tuan-puan? Emas yang berada di tangan adalah atas risiko sendiri, bukan atas risiko dalam platform yang kita melabur tadi tu. Semua atas tangan sendiri. Kita yang kelolakan, kita yang manage. Kalau ada lah di kalangan tuan-puan yang sekarang ni nak melabur, fikirkan semula, betul ke tak betul pelaburan tu? Semak dulu. Okey, bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh follow Puteri Emas Rapat-Rapat dan klik saja link di bio. Ingat Mas, ingat Puteri. Bye.